Assalamualaikum dan hai semua. Tahu tak, menulis huruf hijaiyah ni sebenarnya sangat mudah dan seronok kalau kita tahu caranya. Hari ini, jom kita belajar cara yang betul untuk menulis huruf yang seterusnya, iaitu huruf Qaf. Dah sedia semua? Jom kita mula. Caranya, mula-mula kita buat kepala bulat kecil di atas garisan. Kemudian kita tarik melengkung ke bawah menembusi garisan seperti sebuah mangkuk yang dalam. Akhir sekali, jangan lupa letakkan 2 titik di atas kepalanya. Nampak tak? Dah siap satu huruf Qaf yang ada mangkuk dalam dan 2 titik di atas. Jom, kita cuba sekali lagi untuk bagi lagi mantap. Ingat ya kawan-kawan, buat bulat kecil dulu, pusing buat mangkuk melengkung ke bawah garisan dan letak 2 titik di atas. Tarik perlahan-lahan dan siap! Mudah sangat kan huruf Qaf ni? Jadi, jangan lupa ambil kertas dan pensel untuk praktis banyak-banyak di rumah tau. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe channel Pai TV. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Hai semua, sokong channel kami dengan tekan butang like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum.